مدينة الملك عبد الله الاقتصادية، متمنين لكم رحلة سعيدة. Dear guests, welcome on board Caravan High-Speed Railway. This train will be heading towards Medina Station, stopping at Al Sulaymaniyah, Jeddah Station. Beginilah keadaannya bila mendekati waktu solat, ramai-ramai menuju ke Masjid Nabawi. حرك يا شيخ، استعجل يا زايد، استعجل، حرك يا زايد، حجي حجي، حرك يا شيخ، استعجل يا زايد، استعجل استعجل، سيدنا أبو بكر، سيدنا أبو بكر. عفوا عفوا، يلا يا زايد، يلا يا شيخ، السلام عليكم يا سيدنا أبو حرك يا زايد، السلام عليكم يا الحمد لله. Sejuk semua. Sejuk. Kita ke kapet dah. Okey, kepet. Kepet Muhammad Zulfikar. Zainuddin. Berasal dari Macang, Kelantan. Oh. Ni semua orang mana?
Negeri. Negeri Sembilan. Dan saya sekarang menetap di Madinah sebagai pelajar Universiti Islam Madinah. InsyaAllah hari ini saya akan jadi tour guide lah. Kita ziarah di sekitar kawasan Masjid Nabawi. Jadi insyaAllah malam ni kita ada 5 checkpoint. Pertama yang sana tu, nampak pokok-pokok kurma tu. Ya. Tapi kita cerita kat sini sebab tak boleh masuk pun. Yang penting nampak dah. Yang kedua kita akan ke belakang, nampak muzium dah siap ni. Belakang dia tu ada satu gambar Raudhah. Saya nak cerita sikit pasal Raudhah. Masuk Raudhah semua dah kan? Dah. Masuk kita? Semalam. Okey, alhamdulillah. Kemudian yang ketiga kita akan ke depan sana. Kalau nampak ada banyak kubah-kubah kecil tu. Dekat dengan hotel lah kot kan. Masjid Al-Ghamamah. Kawasan tu yang ketiga. Yang keempat kita akan ke hadapan Kubah Hijau untuk saya cerita berkenaan sejarah pembinaan Masjid Nabawi. Dan akhir sekali kita akan berakhir belah kiri sana dekat dengan satu kawasan perkuburan, nama dia perkuburan Baqi' Al-Gharqad. Itu lebih kurang 5 checkpoint pada hari ini yang insya-Allah akan mengambil masa lebih kurang 1 jam lah insya-Allah. Okey. Jadi sebelum kita mulakan ziarah, semoga semua dapat diberikan fokus dan dapat mengambil sebaik. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Ashrah li sadri wa yassir li amri wa hlul lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billah. Apa semua sihat? Alhamdulillah. Makan malam dah ke belum lagi? Dah, beres. Kita nak berjalan banyak sikit malam ni. Kata aku lah. Okay, alhamdulillah pertama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana kita semua dapat satu nikmat yang sangat besar pada ini, itu dapat berada di Madinah Al-Munawwarah. Satu tempat yang kita boleh kata semua orang nak datang ke sini, tapi tak semua orang dapat macam kita lah. Dan bila kita sampai pun kena sentiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana yang menyampaikan kita bukanlah duit kita lah, walaupun secara zahiri kita lah yang bayar hotel, bayar flight semua, tapi hakikatnya adalah Allah yang memilih dan menjemput kita. Sebab tu masa kita nak ke Mekah, apa sunnah kita lakukan? Kita cakap apa? So nak duit ke Mekah, apa sunnah kita nak kena lakukan? Labbaik. Labbaik Allahumma. Labbaik. Okay, kenapa kita kata gitu? Sebab labbaik Allah tu maksud aku punya seruan engkau. Kenapa kita kata gitu? Sebab nak ingatkan diri kita aku dapat sampai ni kerana Allah yang menyeru kita. Sebab kalau Allah tak seru kita, kita pun tak dapat sampai lah. Buktinya ramai lagi orang yang kaya daripada kita tapi tak sampai pun lagi ke sini. Dan ramai juga orang yang kurang kaya daripada kita tapi dah sampai lebih banyak daripada kita. Jadi maksudnya bukan sebab Bani Sa'idah, nama kabilah yang duduk di kawasan itu. Arab dia banyak kabilah, dia banyak bani-bani. Jadi anak-anak daripada Sa'idah, itu Bani Sa'idah, dia duduk di kawasan itulah. Okay, apa function pondok ni? Pondok ni pada zaman Nabi, ia adalah tempat meeting orang Madinah. Kalau ada masalah apa-apa kita bincang, jumpa kat sana. Kalau zaman kita macam balai raya lah ataupun dewan tempat kita kumpul kawasan perumahan tu kan. Dan peristiwa yang berlaku dekat sana adalah peristiwa pelantikan khalifah setelah Rasulullah SAW wafat. Itu Abu Bakar lah. Cuma sebelum saya masuk kepada Nabi senyum, dia orang pun ingat happy juga, ingatkan Nabi dah sihat, Nabi nak keluar sembahyang. Abu Bakar dia undur sebab nak bagi naik, Nabi naik ke depan. Tapi Nabi pun angkat tangan, isyarat mengatakan teruskan sembahyang, aku bukan nak keluar pun, aku nak tengok je. Maka Nabi pun tutup badan Nabi. Jadi apa yang para sahabat sangkakan Nabi sihat, rupanya sebaliknya. Itulah senyuman terakhir yang Nabi lemparkan kepada para sahabat. Selepas pada subuh, sakit Nabi ni makin teruk. Nabi panggil Fatimah masuk, anak kesayangan Rasulullah. Fatimah masuk dalam bilik. Dia masuk tu rasa sedih dah. Sebab Fatimah biasa kalau dia masuk ke bilik Rasulullah, Nabi akan berdiri bangun, Nabi akan dudukkan Fatimah. Kata Nabi ni sangat-sangat sayang kepada Fatimah. Tapi kali ni bila Fatimah masuk, Nabi tak mampu nak bangun, tapi Fatimah yang kena pergi untuk bangunkan Rasulullah sebab Nabi sangat-sangat lemah. Jadi Fatimah rasa sangat-sangat sedih. Nabi kata dekatkan telinga, Nabi nak cakap sesuatu. Bila Fatimah dekatkan telinga, Nabi bisik benda dekat Fatimah. Fatimah tiba-tiba menangis dengan sangat-sangat kuat. Aisyah kata macam budak kecil Fatimah menangis. Lepas tu Nabi panggil kali kedua, dekatkan lagi telinga. Kali kedua Nabi bisik. Daripada tengah menangis tadi, Fatimah berubah menjadi seorang yang sangat-sangat happy. Aisyah kata sampai tergelak. Kalau kita tengok pun macam orang tak betul kan, tengah duk menangis tiba-tiba happy. Aisyah pun tanyalah Fatimah, apa yang kau cakap? Fatimah kata tak boleh, dia kata ini rahsia aku dengan ayah aku, dia kata tak boleh cakap. Lepas pada Nabi dah wafat, Aisyah pergi tanya lagi sekali, baru Fatimah cerita. Fatimah kata ayah aku cakap dekat aku, wahai Fatimah, laisa ala abika karbun ba'da al-yawm. Lepas ni kau takkan tengok lagi aku sakit. Bukannya sihat, tapi ini kali terakhir kamu akan melihat aku. Menyebabkan Fatimah rasa sangat-sangat sedih. Sebab Fatimah ni kalau kita tengok dalam kalangan anak Nabi, dia anak yang paling rapat dengan Nabi. Kenapa? Sebab ketika wafatnya Khadijah, dia masih lagi duduk bersama dengan Rasulullah. Sebab kakak-kakak dia semua dah besar dah, semua dah duduk dengan suami-suami. Tapi Fatimah masih lagi duduk dengan Nabi, masih lagi kecil. Dan dia melihat semua kesakitan yang Nabi hadap masa dekat Mekah. Nabi kena pukul dekat luar, balik rumah. Sejuk malam ni, sejuk.
Okey, Raudhah ni apa dia? Nabi sebut dalam satu hadis, ma baina baiti wa minbari, antara rumah aku dengan mimbar aku, Raudhatun min riyadil jannah, salah satu taman daripada taman-taman syurga. Jadi bila kita masuk ke sini, kita akan duduk di antara rumah Nabi dengan mimbar Nabi. Rumah Nabi kat mana kalau berdasarkan gambar ni? Sanalah, dalam dinding tu lah. Sebab kiblat di sana, itu rumah Nabi. Dan paling kanan tu kita akan nampak mimbar. Okay. Sama tapak dengan mimbar Nabi juga pada jadi nanti kita masuk ke syurga, kita akan tengok lagi sekali tempat lain. Itu pendapat pertama. Pendapat kedua mengatakan segala amalan ataupun ibadah kita buat dekat sini akan membawa kita ke syurga. Okey, tu ulama mengatakan seperti itu. Sebab itulah kita nak masuk, kenapa? Supaya moga-moga dengan kita solat kat situ, kita doa kat situ akan membawa kita ke syurga insya-Allah. Okey. Dan kenapa sebenarnya boleh tiba-tiba Nabi cakap ini adalah Raudhah? Kisahnya masa Nabi keluar dari rumah, Nabi tengok depan rumah Nabi ni para sahabat tengah duduk beribadah. Ada duduk semayang, ada duduk baca Quran, ada duduk berzikir. Nabi pun terus tiba-tiba kata ini adalah salah satu daripada taman-taman syurga. Sebab tu sebagai ulama mengatakan sebenarnya seluruh Masjid Nabawi itu pun adalah Raudhah juga sebenarnya. Sebab memang sekarang seluruh Masjid Nabawi itu pun orang tengah buat benda yang sama Nabi tengok pada hari itu. Jadi saya nak sebut, kalau siapa yang tiba-tiba dia tak dapat peluang masuk ke Raudhah, jangan rasa frah sangatlah. Kita pergi ke Masjid Nabawi itu pun kita dah masuk dalam Raudhah sebenarnya. Okay? Dan kita dekat Malaysia pun sebenarnya kita boleh pergi ke Raudhah juga. Siapa tahu kat mana? Yang free masjid. Betul lah tu. Okey, Nabi sebut dalam satu hadis lain, Nabi sebut berkenaan taman ada sejarah tu. Okay? Contoh beberapa yang ada tulisan. Pertama ada Tiang Aisyah nama dia. Tiang Aisyah ada siapa jumpa semalam? Tak sampai ke situ. Tak sampai. Dia Dapat dihalau. haji. Tapi sebab solat. Sebab solat lah. Solat sekat. Tapi tak sempat ke depan lah. Okey. Dia halau cepat. Dia halau. Pergi lama-lama. Biasalah tu. Rezeki masing-masing. Ada orang sampai sejam boleh duduk, ada orang sekejap. Tak apa. InsyaAllah nanti aku boleh cuba lagi insyaAllah. Okey, jadi Tiang Aisyah ni tiang yang kalau kita kira dia dari 3 dari kiri dan 3 dari depan. 1, 2, 3 tu lah Tiang Aisyah. Okey, kenapa nama Tiang Aisyah? Rasulullah pernah sebut kepada para sahabat. Nabi kata dalam Raudhah ada satu tempat yang kalaulah orang tahu kelebihan beribadah kat situ, nescaya Nabi kata orang akan berebut untuk solat kat situ. Tapi Nabi tak sebut sampai kesudah, sampai wafat. Jadi para sahabat tak tahu dekat manakah tiang tu. Cuma para sahabat kata, kami nampak Aisyah selalu solat dekat tiang tu. Jadi mereka buat andaian mungkin Nabi bagi tahu Aisyah seorang je, tapi Aisyah tak bagi tahu orang. Jadi sebab tu ulama kata, kalau kita mampu solat kat sini, kita solatlah. Takut-takut itu yang tempat Nabi maksudkan. Tapi kalau tak mampu tak apalah, kan nak kekangan polis tak bagi ke ataupun sampai kena nak berebut tak payahlah. Sebab itu akan menggunakan adab kita dalam Raudhah. Jadi solat je dekat mana tempat yang kita boleh solat. Okey, itu berkenaan tiang Aisyah. Kita pun bayangkan Aisyah semayang kat situ. Kita nampak tiang katil, kita bayangkan Nabi tengah baring kat situ kan. Kita nampak mihrab Nabi, kita bayangkan Nabi keluar jadi imam, kan nampak mimbar Nabi naik, supaya kita dapat rasa feel suasana seperti pada zaman Rasulullah. Itulah penting untuk kita tahu berkenaan beberapa sejarah. Alhamdulillah. Okey, kemudian berkenaan mimbar Rasulullah. Dulu mimbar Nabi ada 3 tangga. Ada satu ketika Rasulullah naik untuk berkhutbah. Naik tangga pertama Nabi tiba-tiba kata amin. Naik tangga kedua Nabi kata amin. Naik tangga ketiga Nabi kata amin. Para sahabat semua pakat pelik siapa yang doa tiba-tiba Nabi amin. Selesai khutbah, para sahabat tanya, wahai Rasulullah, siapa yang doa tadi? Nabi kata, masa aku naik tangga tadi, Jibril tiba-tiba datang. Jibril mendoakan 3 perkara dan aku mengaminkan. Senang cerita ni doa yang sangat-sangat hebat. Tapi doa ni sangat-sangat buruk, kita kena hati-hati. Pertama, Jibril kata, celakalah bagi orang yang dia masuk ke bulan Ramadan 30 hari. Habis pada bulan Ramadan, dosa dia tidak diampunkan. Celaka. Sebab kita semua tahu bulan Ramadan ni Allah buka seluas-luasnya keampunan. Siapa nak minta ampun, mari aku nak bagi, ibadat gitulah. Tapi kalau kita keluar dengan tak habis juga dosa, kita menjadi orang yang celaka. Yang kedua, Jibril kata celakalah bagi orang yang disempat hidup dengan mak ayah dia, tapi dia tidak masuk ke syurga. Celaka juga, sebab kita semua tahu dengan adanya mak ayah sebenarnya sangat-sangat senang masuk ke syurga. Tapi kalau masuk neraka juga menjadi orang celaka dah kita. Yang ketiga, Jibril kata celakalah bagi orang yang dia mendengar nama engkau wahai Muhammad, tapi dia tidak berselawat. Sebab itulah bila dengar nama Nabi, kita kena sambut dengan sallallahu alaihi wasallam. Itulah kisah berkenaan mimbar Nabi supaya menjadi iktibar untuk kita lah. Kita pun dah tak lama lagi masuk Ramadan. Jadi pastikan makan Nabi dekat pintu kat tengah ni, yang nampak bulat besar ni. Okay, tengok atas ni tulis apa? Tulis sunnah assalamu ala rasulillah. Bermasuk dekat sini bagi salam kepada Rasulullah. Jadi bila kita sampai, kita pakat tangan lah, assalamu alaika ya Rasulullah. Okay. Begini pada sikit lagi bulat kedua tu betul adalah Abu Bakar. Kita pakat tangan pula assalamualaikum Abu Bakar. Lepas sikit lagi Umar, bagi salam kat Umar. Itu cara dia untuk lelaki bila masuk ke tempat dia lah. Okay. Jadi dalam ni adalah asalnya bilik Aisyah yang kita cerita tadi lah. Dalam ni adalah bilik Aisyah. Okay, macam mana boleh tertanam 3 orang kat sini? Sebelum wafatnya Rasulullah, Aisyah pernah mimpi satu benda yang sangat-sangat pelik. Dia mimpi ada 3 bulan jatuh dalam bilik dia. Dia bangun pada tidur, dia tanya ayah dia Abu Bakar. Dia tanya, apakah maksud mimpi aku? Abu Bakar kata, kalaulah mimpi engkau ni benar, satu hari nanti akan ditanam 3 orang hebat dalam bilik kau.
Dan Aisyah kata aku pun nak jadi salah seorang daripada 3 orang hebat. Dan pada tu Rasulullah pun wafat. Maka ditanamlah Rasulullah di tempat ataupun di katil Aisyah lah, tempat katil Aisyah. Tak lama pada tu Abu Bakar pula wafat, ditanam sebelah Rasulullah. Jadi ada satu lagi tempat Aisyah simpan untuk siapa? Untuk diri dia sendiri asalnya. Okay. Dekat-dekat Umar nak wafat, Umar cakap dekat anak dia Abdullah. Dia kata, "Wahai Abdullah, boleh tak kau pergi jumpa dengan Aisyah? Cuba tanya. Bolehkah aku nak duduk tempat satu lagi?" Umar tanya. Tapi kalau tak boleh, Umar kata apa, aku tanya je sebab dia tahu itu memang tempat Aisyah. Bila Abdullah pergi tanya, Aisyah pun izinkan. Umar terkejut. Umar kata, di hari jenazah aku dibawa ke sana, tanya lagi sekali. Kalau tak boleh tak apa, bawa balik semula jenazah aku. Tapi di hari jenazah Umar dibawa ke sana, Aisyah masih lagi mengizinkan. Maka ditanamlah Umar di tempat yang satu lagi. Jadi Aisyah tak payah dekat sini. Aisyah pergi duduk mana? Aisyah pergi ke kuburan Baqi' dekat ujung sana. Tak payah dekat sini. Okey, selepas Umar ditanam, apa berlaku kepada Aisyah? Aisyah masih lagi duduk dalam bilik yang sama, tak pindah. Cuma dia letak satu langsir menghalang antara dia dengan kubur. Sebelum ada Umar, dia tak letak langsir. Kenapa? Masa Nabi dengan Abu Bakar, dia tak tutup dengan apa-apa pun. Tapi bila ada Umar, dia tutup dengan langsir. Sebab itu suami dengan ayah. Tapi yang ni bukan mahram lah, okay? Cuma dari sudut hukum lah, kita dengan jenazah kena tutup aurat tak? Macam mana? Jenazah dah terputus daripada dunia, dah tak guna, dah tak ada kaitan dengan hukum dah. Okay? Kita tak tutup aurat depan jenazah pun tak ada masalah. Tapi kenapa Aisyah buat macam tu? Kat sini kita boleh tengok kehebatan iman Aisyah. Nak kata dengan jenazah pun dia masih lagi rasa sangat-sangat segan. Nak compare dengan zaman kita, terbaliklah. Kita dengan orang hidup pun kita dah kurang segan, apatah lagi dengan jenazah kan. Itulah kehebatan iman Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Okay, itu saja berkenaan dengan sejarah bagaimana tertanam 3 orang dalam diri. Ya Allah alam. Soalan setakat tu? Kelas? Alhamdulillah. Jom kita teruskan lagi. Yang kedua hujung sana tu. Yang ketiga tadi kalau puasa warna putih tadi. Perasan ke? Belah sana tadi. Tapi nanti kita intai sikit lagi pasal masjid putih kan. Jadi kawasan yang ada 3 masjid ni ataupun seluruh luas kawasan ni dipanggil sebagai kawasan Al-Musallayat. Bermaksud tempat solat. Okey, kenapa? Dulu zaman Rasulullah dengan para sahabat, ini tempat yang tak ada apa-apa bangunan, tanah yang kosong macam padang lah. Okay, tempat Nabi dengan para sahabat keluar untuk solat sunat hari raya. Zaman Nabi tak semayang dalam masjid. Kenapa? Ada 2 sebab. Pertama, sebagai nak tunjukkan kemegahan Islam ataupun menunjukkan syiar Islam. Bila kita kumpul kat sini ramai-ramai semayang raya, kafir akan nampak kita punya kemegahan. Jadi sunnah kita menunjukkan kemegahan Islam kepada orang kafir. Yang kedua, sebab Nabi nak bagi peluang kepada wanita yang haid untuk dapat datang juga dengan Nabi bagi khutbah. Sebab kalau buat kat dalam, perempuan haid tak boleh masuk. Speaker tak ada dekat luar. Tapi kalau buat kat sini, semua dapat datang dengan Nabi bagi khutbah. Sebab zaman Nabi, bila Nabi nak bagi khutbah, semua akan berebut nak dengar. Okay? Jadi zaman kita sekarang, walaupun masjid kita dah sangat-sangat besar, masih lagi sunnah juga kalau kita buat dekat luar di tanah yang lapang. Lepas tu kat Malaysia pun saya rasa dah ada beberapa tempat dia buat macam tu. Dia buat sembahyang kat tengah-tengah tanah luas kenapa? Sebab nak ambil sunnah Rasulullah SAW. Okay. Jadi para ulama mereka cuba mencari dekat manakah tempat Nabi jadi imam. Sebab kawasan ni sangat-sangat luas. Okay. Dan secara tepat sebenarnya memang tak dapat jumpa sampai sekarang lah. Sebab zaman Nabi tak ditanda, zaman sahabat pun tak ditanda, kemudian baru nak cari memang tak dapat. Cuma ada pendapat masyhur mengatakan Rasulullah pernah jadi imam dekat tapak masjid. Okay. Satu pendapat kata pernah Nabi jadi imam kat sini. Masjid nama dia Masjid Al-Ghamamah. Bermaksud awan. Okay, kenapa nama dengan awan? Sebab pernah berlaku satu lagi peristiwa dekat tapak tu. Rasulullah pernah solat sunat istisqa, solat minta hujan. Okay, tengah-tengah sembahyang, tiba-tiba datang awan tutup Nabi dari atas. Maka disebabkan peristiwa tu bila dibina masjid dinamakan dengan Masjid Awan. Okay, yang ketiga pernah berlaku juga dekat tapak tu ketika wafatnya Raja Najasyi. Siapa Raja Najasyi ni? Raja Habsyah yang banyak tolong Islam ketika Islam berhijrah. Dan dia pun Islam lah. Bila dia wafat, Nabi nak pergi sana tak sempat jauh. Apa Nabi buat? Disebutkan Nabi datang ke tapak ni, Rasulullah solat jenazah ghaib. Macam mana tu? Kita solat jenazah untuk jenazah tak ada depan kita. Katalah kita ada kematian siapa-siapa kan nak pergi jauh, kita boleh sembahyang dekat rumah kita. Itu dia panggil sebagai solat jenazah ghaib. Jadi kesimpulannya masjid ni 3 peristiwa lah. Pertama dia katakan Nabi jadi imam solat raya. Yang kedua, Nabi solat sunat minta hujan. Yang ketiga, Nabi solat jenazah ghaib. Okey, selesai. Yang kedua yang sana kecil tu, itu nama dia Masjid Abu Bakar. Kenapa nama Abu Bakar? Selepas Nabi dah wafat, zaman Abu Bakar memerintah jadi khalifah, masa sembahyang raya, dia jadi imam dekat situ. Itu je lah, dia tukar tempat sikit. Okay. Yang putih tadi pula, yang kita lalu tadi, itu nama dia Masjid Ali. Siapa tahu kenapa Masjid Ali? Boleh cuba teka? Ali jadi imam. Sebab Ali jadi imam kat situ. Itu je lah. Itu tukar-tukar tempat. Okay. Okay, belakang hotel ni, saya rasa daripada hotel mungkin nampak aku, ada satu masjid kecil lagi. Itu tak nampak. Ada kan? Itu nama dia Masjid Umar.
Umahnya. Okay, kenapa? Umar jadi imam. Yang tu bukan. Okey, kenapa jadi Masjid Umar kat situ? Okey, dikatakan Umar jadi imam sama tapak dengan Ali juga. Sama. Cuma bila kerajaan bina masjid, Masjid Umar tak ada. Jadi nak cukupkan nama, maka dibinalah Umar sedikit lagi. Jadi Umar tu dia tak ada sejarah lah. Sekadar untuk mencukupkan nama-nama saja. Okey. Dan secara kesimpulannya, semua nama masjid-masjid ni kita tak pasti betul kata Abu Bakar imam kat sini, tak pasti betul kata Ali kat sini. Sebab zaman dia orang tak ada binaan. Ini kemudian baru bina. Jadi kita boleh katakan wallahu alam, boleh jadi betul, boleh jadi tak. Cuma yang penting memang kawasan ni kawasan Semayang Raya. Itu saja berkenaan dengan kawasan Al-Musa. Kawasan Semayang Raya. Okey, jelas ha? Okey, straight Rasulullah. Walaupun kita naik pagi, kenapa? Sebab Nabi juga Nabi tak naik pagi, Nabi naik unta. Okey, jadi sama je. Pahala boleh dapat juga, okey. Okey, apa kelebihan solat kat Quba ni? Esok basikal boleh ada karim tu kan. Itu bukan setakat Quba dah, nak pergi layan pun boleh. Itu lagi luas lah. Memang boleh solat. Esok pun kita akan pergi. Cuma esok kita akan nak event lah. Cuma nanti kalau nak pergi pula boleh ikut laluan. Okey, apa kelebihan solat Quba ni? Memang kalau datang Madinah boleh kata wajib pergilah Quba. Kalau tak pergi sangat-sangat rugi. Okey, Nabi sebut dalam satu hadis, man tatahhara fi baitihi, siapa berwuduk daripada rumah dia, thumma ata masjid Quba, dia pun datang ke masjid Quba, fa salla fihi salatan, dia solat satu solat kat sana. Tak kisahlah apa-apa, paling kurang satu solat, apa dia akan dapat? Kana lahu ka ajri umratin, bagi dia pahala seperti yang mengerjakan umrah. Okey, semua dah lakukan umrah hari itu. Umrah ni penat ke tak penat? Penat kita boleh kata ibadah yang paling penat lah. Okey, tapi bayangkan dengan 2 rakaat paling kurang kat sana, pahala macam kita buat umrah. Sebab itulah mari kat sini paling kurang kena pergilah sekali. Kalau boleh pergi setiap hari itu lagi bagus ya. Tak kisah sembahyang sunat ke sembahyang fardu ke, sebab Nabi kata satu solat. Okey. Itu kalau lelaki yang nak pergi bagi salam kat Nabi tadi, masuk ke depan tu. Nampak orang berjalan tu? Masuk je kat tu, ikut je dia punya laluan sampailah kita akan masuk pintu nombor 1. Oh. Follow je. Itu tak perlu Booking, boleh masuk 24 jam. Kecuali waktu sembahyang. Kejap lagi pun nak pergi boleh masuk. Keluar orang masuk pula tak ada masalah. Tapi lelaki sahajalah. Perempuan tak boleh. Jadi perempuan kalau nak bagi salam, kita pergi paling dekat kita boleh pergilah. Pertama dalam Raudhah sendiri, ataupun yang kedua pergi depan kubah hijau tu lah. Paling dekat kita boleh pergi. Itu untuk wanita. Mana dia lalu depan makam tu, depan rumah tu kita, betul. Yang ni. Yang daftar tu lalu part lain. Yang mana? Yang daftar rusuk tu. Tu untuk masuk Raudhah. Masuk Raudhah. Ni kalau pasal masa kita masuk Raudhah ada orang berjalan kat depan tu kan. Kita akan lalu kat tu lah. Kita akan lalu depan Raudhah. Sampai dah depan makam tadi. Macam gambar tu. Okey, jadi macam mana terbinanya dekat sana selama lebih kurang 4 hari. Daripada Isnin sampai ke Jumaat. Hari Isnin sampai Jumaat. Hari Jumaat Nabi teruskan lagi. Okey, kenapa Nabi tak terus bina rumah dekat Quba sedangkan dah sampai ke Madinah? Sebab masa Nabi berhijrah, Nabi tak tahu dia akan berhenti kat mana. Okey, Rasulullah naik satu unta. Bila lalu dekat setiap kampung, orang akan tarik unta Nabi. Sebab semua Nabi turun kat kampung dia orang. Tapi Nabi kata da'uha, jangan tarik unta aku, fa innaha ma'murah. Dia dah diberikan arahan oleh Allah. Bermaksud masa Nabi berhijrah, Nabi tak tahu akan berhenti kat mana, Nabi hanya ikut unta dia. Itulah ways Rasulullah ketika Nabi hijrah. Jadi pada hari Jumaat, unta tu bergerak lagi, Nabi ikut dekat laluan mana? Laluan yang sama laluan tadi tu, pergi ke Quba. Jadi laluan tu 2 sejarah lah. Pertama laluan Nabi hijrah, yang kedua laluan Nabi guna setiap Sabtu Nabi pergi ke Quba. Okey. Unta tu berjalan sampailah ke depan sana. Tengok depan kubah hijau tu, kat bawah tu nampak ada bangunan kotak. Yang kotak. Bangunan kotak tu kan. Okey, dekat sekitar kawasan tu, tiba-tiba unta Nabi macam cari tempat. Dia pergi depan, dia duduk belakang, dia pun segi kanan, dia pun turun. Maka Nabi tahu itulah tempat terakhir yang Allah suruh Nabi berhenti. Okey, dekat tapak tu ada rumah seorang sahabat bernama Abu Ayyub Al-Ansari. Orang lain tadi semua tarik unta Nabi. Abu Ayyub dia bijak, dia buat apa? Dia terus ambil barang Nabi masuk dalam rumah dia. Lepas tu Nabi kata apa? Aku akan mengikut barang-barang aku, Nabi kata. Jadi Abu Ayyub lah berjaya hari itu menjadi tuan rumah untuk Rasulullah. Nabi pun duduk kat rumah dia. Lepas tu Nabi tanya, depan ni tanah siapa? Aku nak beli bina masjid. Sahabat kata milik 2 orang anak yatim. Nama dia Sahal dengan Suhaib. Nabi jumpa dengan 2 budak, Nabi tanyalah, bolehkah aku nak bina masjid? 2 budak ni kata, wahai Rasulullah, tak payahlah, kami bagi free je, ambil terus, kami wakafkan. Tapi Nabi tak nak. Mungkin disebabkan harta anak yatim, Nabi tak nak ambil. Nabi beli juga dengan harga 10 dinar emas. Dah siap beli tanah, mula pembinaan. Dan dikatakan selama setahun baru siap rumah Nabi dekat Kubah Hijau tu, itulah rumah Nabi. Manakala Masjid Nabawi dekat mana? Raudhah tu lah. Itulah tapak asal Masjid Nabawi. Jadi selama setahun Nabi duduk kat mana? Duduk kat rumah Abu Ayyub. Special rumah dia. Selama setahun Nabi duduk dengan dia. Jadi Allah alam, itulah kisah berkenaan dengan sejarah pembinaan Masjid Nabawi. Alam. Jelas? Semak Samud.
Sebab dulu masa Nabi sampai ke Madinah, dia macam tak terlalu sangat, banyak semak sangun. Manakala Al-Gharqad nama sejenis pokok, dia dulu dalam tu banyak pokok Al-Gharqad. Sebab tu nama dia Baqi' Al-Gharqad. Okey, masa awal Nabi sampai ke Madinah, Baqi' tak ada special apa pun, macam kubur-kubur lain. Sampailah satu ketika Allah bagi perintah supaya pilih satu kubur untuk dijadikan sebagai kubur rasmi orang Islam dekat Madinah. Dan Allah suruh pilih Baqi'. Setelah itu jenis special, Allah dan Rasul yang pilih dia sebagai kubur rasmi kat sini. Okey, apa kelebihan orang yang ditanam kat Baqi' ni? Ada satu kisah disebutkan oleh Aisyah sendiri dalam hadis. Aisyah kata ada satu malam Rasulullah tidur di rumah. Rasulullah ada dengan isteri dan Nabi ada jadual pergi dia lah. Jadi itu malam Nabi tidur kat rumah Aisyah, dekat mana rumah Aisyah? Buah hijau tu lah. Okey, Aisyah kata masa aku nak tidur ni, aku perasan Nabi tiba-tiba bangun senyap-senyap daripada katil, buka pintu rumah slow-slow, pakai kasut keluar dari rumah. Okey, apa perasaan Aisyah? Dia ada ramai madu. Okay, dan Aisyah ni seorang isteri yang kuat jealous. Dia overthinking. Dia kata Nabi nak pergi rumah bini mana, ini rumah aku kan. Dia risau. Jadi Aisyah dia keluar juga daripada rumah. Dia follow ke belakang. Okay. Aisyah kata aku nampak Nabi keluar daripada sana, terus ke Baqi' tengah-tengah malam. Dan Aisyah nampak dari jauh Nabi mengangkat tangan 3 kali macam berdoa. Okey, selesai berdoa Nabi pun nak balik. Aisyah pun takut juga, takut Nabi puasa, dia pun lari balik. Okay. Aisyah kata masa aku lari balik ni, aku dengar Nabi kat belakang makin lama makin laju. Aisyah kata Aisyah pun makin laju juga lari kan, takut-takut Nabi tahu. Sampai ke rumah, naik atas katil buat tidur. Nabi sampai ke rumah, Nabi tengok Aisyah tengah tidur, tapi dada macam ni termengah-mengah, baru sudah lari. Nabi tanyalah, kau kenapa Aisyah? Aisyah kata tak ada apa, aku tengah tidur. Rasulullah pun ugut dia. Nabi kata kalau kau tak cerita kepada aku, Allah akan cerita kepada aku. Nabi kata. Jadi Aisyah tak ada cakap apa, Aisyah pun cerita balik apa yang berlaku. Bila Aisyah cerita, Nabi kata apa? Nabi kata, oh jadi engkau lah lembaga hitam aku nampak tadi. Masa Nabi balik tadi, dia nampak lembaga hitam kat depan. Sebab tu Nabi kejar. Sebab tu Aisyah kata Nabi makin laju. Sebenarnya kejar dia lah. Itu yang berlaku malam tu lah kan. Jadi Rasulullah nak tenangkan balik Aisyah, Nabi cerita balik. Nabi kata masa aku nak tidur tadi, Jibril tiba-tiba datang. Tapi dia tak masuk rumah sebab kau tak tutup aurat. Jibril pun dihormat kepada Aisyah. Nabi keluar dari rumah, Jibril kata, wahai Rasulullah, Allah perintahkan aku sekarang pergi ke Baqi', doakan keampunan bagi mereka yang ditanam dekat sana. Maka Nabi pergi, Nabi pun doakan keampunan untuk mereka. Jadi kita boleh kata daripada hadis tadi, siapa-siapa ditanam kat sini mereka akan mendapat keampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sangat-sangat special lah. Orang terpilih je yang dapat ditanam kat sini. Okey, dulu peraturan Saudi, siapa-siapa meninggal je dekat Madinah, orang luar ke orang Saudi. Time siang tu lah. Macam malam tak nampak. Malam apa tu? Yang semalam malam dapat nampak. Tak dapat juga. Ada bangla tu kacau. Oh, dia tak bagi ambil. Kan, tak boleh ambil. Dia duduk depan ni. Alah, berhati. Dia ambil kan. Mana ada lah, anak. Oh, display. Masuk ke dalam, tak keluar pun. Oh, tentu je. Meriah, meriah. Dapat scream weather. Shine. Meriah lagi. Oh, mewah makanan. Sebahagian dah daripada kota Madinah, suasana malam. صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Amin. Okey, apa khabar semua, sihat? Alhamdulillah. Semua sarapan? Alhamdulillah. Ya ke? Macam mana? Tak jawab. Sampai roti je. Sampai roti je.
Kita pun nanti tempat kedua kita ke kebun kurma, kat situ ada makan-makan. Okey. Makan free boleh kat situ. Makan kurma free. Okey, jadi alhamdulillah pertama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana hari ini kita masih lagi diberikan kesempatan untuk kita sama-sama berjumpa lah dan untuk kita teruskan aktiviti kedua di Madinah. Kalau semalam kita dah ziarah di sekitar kawasan masjid, hari ini kita nak keluar sedikit, kita nak pusing di sekitar bandar Madinah. Dan hari ini kita akan dengar beberapa siri kisah berkaitan dengan dakwah Rasulullah. Kalau semalam kita tak cerita lagi berkenaan dakwah, tapi hari ini kita akan dengar beberapa siri lah berkaitan kepenatan Nabi dalam berdakwah. Jadi dengan harapan bila kita dengar kisah-kisah ni, kita lebih memahami susah yang Nabi nak sampaikan Islam kepada kita. Dan moga-moga habis pada ziarah kita pun lebih menghargai Rasulullah, dan kita pula cuba untuk menjadi orang yang menyampaikan ataupun menyebarkan lagi dakwah Rasulullah SAW. Okay? Jadi insyaAllah hari ini kita ada 5 checkpoint. Yang pertama, kita akan terus ke Masjid Quba untuk kita selesaikan solat. Yang kedua, kita akan ke kebun kurma. Yang ketiga, kita akan ke tapak peperangan Khandaq. Yang keempat, Masjid Qiblatain. Dan akhir sekali berakhir di tapak peperangan Uhud. Jadi ada 2 masjid, ada 2 tapak peperangan dan ada 1 kebun. Okey, dan semua ni tempat yang sangat-sangat berkait rapat dengan Rasulullah. Seperti mana saya sebut semalam, semalam pun kita dah pusing kampung tempat yang Nabi pernah pijak sepanjang 10 tahun Nabi duduk kat situ kan. Dan hari ni pun tempat yang sama juga yang Nabi pijak juga. Tempat Nabi pergi sembahyang, tempat Nabi pergi berperang. Dan hari ni lebih hebat lah sebab kita akan pergi ke tempat Nabi berperang sendiri. Kita akan tengok dekat mana Nabi pernah kena pukul kan. Jadi supaya kita lebih cinta kepada Rasulullah SAW. Okay, jadi tempat pertama kita nak pergi adalah Masjid Quba. Jadi sebelum saya masuk kepada kisah dia, saya nak sebut lagi sekali berkenaan kelebihan yang kita dah sebut semalam. Nabi sebut dalam satu hadis, man tatahhara fi baitihi, barang siapa yang berwuduk daripada rumah dia, thumma ata Masjid Quba, dia pun datang ke Masjid Quba, fa shalla fihi salatan, dia solat satu solat kat sana, tak kisahlah apa-apa jenis solat sekalipun, kana lahu ka ajri umratin, bagi dia pahala seperti dia mengerjakan umrah. Jadi insya-Allah hari ini kita nak pergi nak dapatkan pahala umrah lah. Sebagaimana kita pernah buat umrah dekat Mekah, hari ini kita solat 2 rakaat, apa paling kurang kita dah dapat sekali umrah. Okay? Dan syarat untuk kita mendapatkan pahala tu mestilah berwuduk daripada tempat kita bergerak. Semua dah ada wuduk. Alhamdulillah, semua sudah. Jadi jaga dulu sampai selesai solat, lepas tu nak batal tak ada masalah. Selesaikan solat dulu, insya-Allah. Okey, jadi itu berkenaan kelebihan. Kemudian Quba, apa kisah berkaitan dengan Rasulullah? Okey, Quba ni adalah masjid pertama sekali. Ish ada saut Hizam. Apa kaitan dengan Rasulullah? Jadi Quba ni episod kedua yang bersambung daripada kisah hijrah Nabi dekat Mekah. Dekat Mekah kita dah dengar kisah Nabi lagi daripada rumah kan, bersama dengan Abu Bakar naik ke Gua Thur menyuruh selama 3 hari apa semua. Jadi sambungannya kat sinilah. Jadi bila Rasulullah dengan Abu Bakar dah mula bergerak daripada Mekah ni, berita ni sampai kepada orang Madinah. Orang Madinah ni rasa sangat-sangat excited dan tak sabar nak jumpa dengan Rasulullah. Sampaikan setiap pagi mereka akan keluar dekat kawasan Quba dan tunggu Rasulullah. Baru waktu pagi keluar kat situ, sampai dekat tengah hari matahari dah tinggi panas masuk rumah. Esok pula keluar lagi pula, tunggu pula sampai tengah hari. Okay, kenapa tunggu dekat Quba? Sebab zaman dulu kalau orang Mekah nak masuk ke Madinah, dia mesti akan lalu Quba. Quba ni kita boleh kata macam border lah untuk orang nak masuk ke Madinah. Jadi sebab itulah tunggu dekat situ. Dan kenapa tunggu setiap hari? Sekarang 8.22.
Aduh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Sekarang itu berada di Masjid Quba di Madinah. Di mana masjid ini adalah masjid yang pertama dibina oleh Rasulullah SAW. Fadilat dia di sini lah hanya menunaikan satu solat saja, solat sunat ataupun sebarang solat, maka kita akan mendapat ganjaran pahala seperti mengerjakan umrah. Cuma dia ada berkait rapat dengan satu buah yang ada kaitan dengan Nabi lah, iaitu buah kurma itu sendiri. Okay, nanti kita sampai, kita akan dihidangkan dengan bermacam-macam jenis kurma. Dan memang kita diberikan untuk makan free. Nak makan sampai 1 kilo 2 kilo pun makanlah, dia tak marah pun. Memang dia bagi makan sampai kenyang kat situ. Jadi banyak-banyak kurma yang kita akan tengok nanti. Ada satu kurma yang paling special. Nama dia apa kurma? Siapa tahu? Ajwa. Paling special ajwa. Kenapa? Sebab Nabi sebut dalam hadis. Nabi kata, "Man tasabbaha bi 7 tamaratin ajwa." Barang siapa yang setiap pagi dia makan 7 biji kurma ajwa, lam yadurruhu dhalika al-yawm sumun wala sihrun. Pada hari itu dia tidak akan terkena racun ataupun sihir. Itu kelebihan bagi orang yang mengamalkan 7 biji kurma ajwa setiap pagi. Jadi kita sebagai orang Islam, bila kita dengar hadis ni, kita nak terus percaya ke kita nak kaji dulu dari segi saintifik? Percaya terus. Kenapa? Sebab salah satu rukun iman kita adalah beriman kepada Rasulullah. Allah sebut dalam Quran, "Wa ma yantiqu 'anil hawa." Nabi tidak bercakap dengan hawa nafsu. "In huwa illa wahyu yuha." Semua tu aku yang bagi wahyu. Jadi Allah yang ciptakan kurma. Allah juga bagi tahu Nabi kurma ada kelebihan. Kita kena terus percayalah. Dan memang dah dikaji pun sebenarnya. Cuma nak kata kalau tak kaji pun kita kena percaya juga. Itulah sebagai orang beriman. Okey, jadi nanti kita akan tengok dekat kebun. Kurma ajwah pula ada 2 jenis. Pertama nama dia ajwah aliyah. Yang kedua nama dia ajwah Madinah. Okay, apa beza dia? Dia berbeza pada tempat dia ditanam. Ajwah aliyah adalah ajwah yang ditanam di kawasan aliyah ataupun bermaksud tanah tinggi dekat Madinah. Aliyah tu maksud dia tanah tinggi. Okay, dekat mana tanah tinggi tu? Dekat tempat kita duduk sekarang ni lah. Kalau perasan keliling kita kiri kanan penuh dengan kebun kurma. Tak macam Masjid Nabawi tadi. Jadi ini kawasan tanah tinggi dekat Madinah. Jadi ajwah yang ditanam di kawasan ni dipanggil sebagai ajwah aliyah. Ada pun ajwah yang ditanam dalam Madinah juga, cuma luar daripada tanah tinggi, itu dipanggil sebagai ajwah Madinah. Berbeza dari segi kualiti. Okay, aliyah paling bermutu tinggi lah. Dari segi harga pun berbeza, aliyah lagi mahal. Dan ulama' mereka cuba bincang pula. Tadi kan Nabi sebut kelebihan 7 biji tu, ajwah aliyah ke ajwah Madinah. Jadi kebanyakan ulama' berpendapat siapa nak kelebihan yang 7 biji tadi tu, dia kena makan ajwah aliyah sahaja. Kenapa? Pertama, dikatakan Rasulullah sendiri pun makan ajwah daripada tanah tinggi, tanah aliyah. Yang kedua, ada satu lagi hadis, memang Nabi sebut perkataan aliyah. Nabi kata siapa makan ajwah aliyah 7 biji setiap pagi, dia akan terhindar daripada segala sihir dan racun. Jadi kalau kita nak paling terbaik, kita terus ambil ajwah aliyah lah. Okay, dari segi harga, ajwah aliyah 70 rial sekilo dekat kebun nanti. Manakala ajwah Madinah 30 rial. Okay, kalau tanya saya, mana lagi murah? Nak beli ajwah aliyah kat sini ke ataupun nak beli dekat kawasan hotel? Okay, dekat kawasan hotel kita boleh jumpa ajwah aliyah yang lagi murah. Ada jual 40 ajwah aliyah. Okay? Tapi dari segi keaslian saya tak jamin. Sebab nanti boleh tengok sendiri depan mata, ajwah aliyah dengan ajwah Madinah memang dia sama je fizikal dia, tak ada beza pun. Orang yang tanam je tahu itu tanam dekat aliyah ke ataupun tanam dekat tanah yang rendah. Jadi kalau nak betul-betul asli aliyah, saya sarankan beli dekat mana-mana kebun di kawasan aliyah. Salah satunya kebun kita beginilah. Sebab memang kebun ni memang dalam kawasan tanah aliyah. Jadi memang confirm itu aliyah. Tapi kalau kita beli kat luar, kita tak berani jamin. Takut-takut ajwah biasa tapi dia kata ajwah aliyah. Sebab setakat pengalaman saya kat Madinah lah, ajwah aliyah ni paling murah pun kita boleh jumpa 50 ataupun 60. Itu paling murah. Jadi kalau jual sampai 40, ada jual sampai 10 rial sekilo. Itu memang dia ragu ya, tak tahu betul ke tak kan. Lagi pula kalau beli kat Malaysia lagi dah jauh sangat kan. Jadi kalau nak yang terbaik, terus beli ajwah aliyah di tanah ini. Adapun kalau kurma-kurma lain tu tak kisahlah, nak beli mana-mana pun tak kisah. Okey, selain pada kurma ajwah pun banyak lagi kurma kita akan tengok nanti. Safawi, Mabrum, apa lagi, Maryami, boleh try mana kita nak. Dan selain pada kurma pun ada kacang-kacang coklat. Itu pun semua boleh makan free coklat kacang tu pun boleh makan free. Jadi kalau rasa tak nak membeli hari ni pun makanlah sampai kenyang kat sini. Lepas tu kalau kita keluar ke belakang, kita akan masuk ke kebun dia. Dia buat cantik lah, ada kursi-kursi nak lepak. Dan kat situ ada kalau nak makan-makan. Siap ada jual bakso lagi sekarang sebab ramai jemaah Malaysia Indonesia ni. Boleh makan kat situ, ada kunafah apa semua. Dan kalau nak ke tandas pun
selesaikan dekat sini. Sebab 3 tempat lagi lepas ni susah sikit nak ke tandas. Okay, okay, sebelum turun saya kena bagi masa dulu. Sebab bila dah start shopping ni, dia dah masuk ke alam lain. Risau tak balik kan. Okay, sekarang 8.56. Kita cuba kalau boleh 9.30. Kalau boleh lah. Okay, sebab kita nak pergi 3 tempat lagi. Ataupun kalau paling lewat pun 9.45 gitu. Jangan sampai ke 10 lah. Okay. Mana yang beri? Dalam kotak kecil ni, ini Ajwa Alia. Ini Ajwa Madinah. Boleh try. Ada 2-3 sini. Ini pun Ajwa Alia. Ini Alia. Ini pun Alia. Dia pun kasih. Ambil. Ini Alia. Alia nampak kan? Ini Ajwa Madinah. Nak makan 7 terus, semua kena ambil. Ni macam kecil. Kecut. Adalah beza sikit lah. Ini kecil 30-400, ini besar. Ini 30 ya. Kalau ini 35. Sama ini? Ya. Masih sedap. Bismillah, Masya Allah. Macam tak manis sangat. الأولو 430 ريال صار بالأولو 430 ريال. Yang mana yang dia lembut. مرحبا يا 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 مرحبا. اهلا وسهلا اهلا وسهلا اهلا وسهلا اهلا وسهلا. والتمر معمر باللوز. الكيلو 20 ريال. كبير. يلا يا اخوان. الأولو 430 ريال صار بالأولو. صار بالأولو. السلام عليكم مستعد. يا مرحبا يا مرحبا يا تويسة. أجوا من ذوق البنا يا تونس. مرحبا يا جزائر واحد. جماعة عمي كبور. والكونتريني براجيلي. أروح يا جزائر واحد. يا مرحبا يا مرحبا يا مرحبا. والكونتريني براجيلي. مرحبا يا تونس مرحبا. مرحبا يا جزائر رأيهم بالملابس. يا عبد القيوم والسكان رأيهم. ترى مراحل المطبعة مراحل عند البساطين. بيع البيع يوم الحقين. Tester. Makin haba-haba. الأولو 425 ريال. يا مرحبا يا مرحبا يا جزائر. مرحبا يا تونس. آجو مدينة مرة جاج. تفضل يا جاج. ذوق تعال يا شيخ تعال. آجو مدينة ذوق الأجو مرة جاج. Mereka ni bangsa yang suka melanggar perjanjian. Mereka mula buat kacau. Antaranya cuba nak bunuh Rasulullah tapi tak berjaya. Dan ada orang Islam yang mereka dah bunuh dah, yang menyebabkan Rasulullah halau mereka keluar dari Madinah sebabkan melanggar perjanjian. Okay, bila kena halau dia tak puas hati. Apa dia orang buat? Dia orang pergi ke Mekah. Dia pergi hasut orang Mekah. Sebab dia tahu orang Mekah pun masih lagi tak puas hati dengan Muhammad ni. Dan mereka berjaya menubuhkan satu pasukan yang sangat-sangat besar berjumlah 10,000 orang tentera. Okay, sangat-sangat ramai. Dan ini kali pertama Rasulullah akan melawan lebih daripada satu bangsa. Kalau sebelum tu peperangan Badar, peperangan Uhud, kita hanya melawan kafir Mekah sahaja. Tapi kali ini Nabi akan melawan orang Mekah, orang Arab Mekah campur dengan orang Yahudi. Dua bangsa yang berbeza. Dan perang ni juga dipanggil sebagai peperangan Ahzab. Ahzab ni bermaksud tentera yang bersekutu. Okey. Ish hada sawt. Hada? Oh, pintu tak kemah. Perbaiki. Hati-hati kan,
Jadi dipanggil juga sebagai peperangan ataupun Ahzab. Kenapa? Sebab tentera yang bersekutu sebab berpakat dua bangsa. Dalam Quran kita ada surah Ahzab. Dalam tu banyak cerita berkenaan dengan peperangan ni lah. Okey, jadi Rasulullah bila dapat berita ni, Nabi sangat-sangat terkejut sebab tentera kita dekat Madinah tak ramai macam tu pun, tak mampu kita nak lawan. Jadi Rasulullah panggil para sahabat untuk minta pendapat. Nabi tanya macam mana kita nak buat ni. Ada seorang dekat dengan kita. Maka Nabi terus terima cadangan Salman dan diarahkan para sahabat untuk pakak-pakak menggali parit. Sebab tu perang ni dipanggil juga dengan Khandaq. Disebabkan Khandaq tu bermaksud parit. Boleh ke buka? Boleh. Kena hempak kuat sikit. Mukjizat yang berlaku. Yang pertama sekali, parit itu pun dah satu mukjizat. Cuba kita bayangkan, yang menggali masa tu hanyalah seramai 1000 orang sahaja. Gali dengan cangkul, tidak ada apa-apa alat yang canggih. Dalam masa 6 hari, mereka berjaya gali parit sepanjang 2 km, lebarnya 5 meter, kedalamannya 3 meter. Sangat-sangat besar dan tak logik kita nak fikir gali dengan cangkul dalam masa 6 hari. Itu mukjizat pertama Allah bagi dekat Rasulullah. Yang kedua berlaku juga masa menggali parit. Ada satu batu yang besar dan keras yang sahabat tak dapat nak pecahkan. Panggil Rasulullah, Nabi sendiri turun ke dalam parit. Nabi pukul dengan tongkat baginda. Pukul kali pertama pecah 1/3 batu. Nabi kata, Allahu Akbar, aku nampak cahaya terpancar hingga ke Rom. Nabi kata, satu hari nanti kita akan takluk Rom. Pukul kali kedua pecah 2/3 batu. Nabi kata, Allahu Akbar, aku nampak cahaya terpancar hingga ke Parsi, dan satu hari nanti kita akan buka Parsi. Pukul kali ketiga pecah semua batu. Nabi kata, Allahu Akbar, aku nampak cahaya terpancar hingga ke Sana'a, Yaman, dan satu hari nanti kita akan takluk Yaman. Jadi kata-kata Nabi bukan kata-kata kosong. Selepas Rasulullah wafat, sejarah menceritakan kepada kita Islam pernah menakluk ketiga-tiga tempat ni. Nak kata Nabi diberikan khabar sebelum wafat lagi, tapi benda tu berlaku selepas pada wafat. Okey, itu punya jalan kaki tadi. Ini depan kita ni, traffic light ni. Okey, ini laluan ni, ini laluan jalan kaki tadi yang kita dah sebut. Jadi belah kanan sana Masjid Nabawi lah. Ini Masjid Jumaat. Tengok siapa datang. Malaikat Jibril. Jibril kata, wahai Rasulullah, Allah telah perintahkan kepadaku bawa kepada kau malaikat penjaga gunung. Nama dia Malakul Jibal. Kau nak suruh dia buat apa, kau suruhlah. Malaikat tu pun datang, bagi salam dekat Nabi. Dan malaikat tu bagi satu tawaran. Dia kata, wahai Rasulullah, kalau kau nak, aku boleh ambil 2 bukit besar ni, aku hempapkan terus ke atas 2 kiblat. Kat situ pernah berlakunya perubahan kiblat kita lah. Sekarang kita solat menghadap ke arah Kaabah. Dulu kita menghadap ke mana? Masjid mana? Masjid Aqsa di Palestin. Yang pertama. Jadi masa Nabi dekat Mekah, kiblat kita masih lagi menghadap ke arah Aqsa di Palestin. Cuma Rasulullah dalam hati baginda sangat-sangat cinta kepada Kaabah. Dia nak sangat, kalau boleh aku nak solat menghadap ke Kaabah ni kan. Tapi disebabkan Allah dah bagi perintah menghadap ke Palestin, Nabi ikut je lah. Cuma masa dekat Mekah, Nabi ada satu trik ketika Nabi solat. Nabi menghadap ke arah Palestin, ke arah Aqsa, tapi Nabi akan duduk di belakang Kaabah. Boleh faham tak cara Nabi buat? Nabi tak akan duduk tempat lain, tapi Nabi ke belakang Kaabah supaya kena dua-dua. Kaabah pun kena, Palestin kat depan pun kena. Itu cara Nabi masa dekat Mekah lah, sebab dia nak juga kena Kaabah. Lepas dah berpindah ke Madinah, Nabi dah mula sedih. Pertama sebab dah tak dapat nak menghadap ke arah Kaabah. Yang kedua tadi saya dah sebut, kat sini ramai orang Yahudi. Orang Yahudi mereka punya kiblat pun Aqsa juga sebelum kita lagi. Menyebabkan mereka ni ejek Rasulullah. Dia kata, wahai Muhammad, betul ke kamu ni agama yang benar? Kalau kamu agama benar, kenapa tiru kiblat kami? Tak ada kiblat sendiri ke? Menyebabkan Nabi ni sangat-sangat sedih kan. Nak jawab tak boleh sebab kita juga menghadap ke arah sana. Jadi apa Nabi buat? Nabi nak Allah tukar kiblat, tapi nak cakap ni segan. Untuk menukar hukum ni segan. Jadi apa Nabi buat? Setiap hari Nabi mendongakkan kepala ke langit. Nabi tengok je ke atas mengharap supaya Allah menukar kiblat. Ataupun kalau bahasa mudah saya boleh sebut, Nabi macam buat muka kesian dengan Allah. Nak cakap malu, tapi Nabi tengok. Okey, jadi kenapa Yahudi tak puas hati dengan Nabi, sedangkan dah tahu dah memang ni Nabi terakhir? Kisah dia macam ni. Yahudi ni pada bangsa, bukan bangsa Arab, mereka ni bangsa Bani Israel. Israel sekarang tu, itu Yahudi lah tu. Dan mereka ni bukan berasal dari Madinah, walaupun masa Nabi sampai dia orang ramai kat sini. Mereka ni berasal sikit. Nampak ujung belah kiri tu? Nampak bukit besar tu kan? Ujung tu, kita nak ke sana lah. Itulah Uhud. Itu baru kita nampak separuh tu, nanti kita akan nampak full. Pertama yang kita dah sebut semalam lah, berkaitan dengan pahala solat jenazah. Nabi kata, siapa solat jenazah dia akan mendapat satu Uhud. Siapa yang iring pula jenazah sampai ke kubur, dia akan dapat satu lagi Uhud. Jadi hari ni bila kita tengok depan mata kita, pastikan kena hargailah pahala tu. Senang-senang je kita boleh dapat pahala yang sebesar ini. Jadi jangan tinggalkan solat jenazah, dan kalau ada peluang cubalah iring jenazah sampailah ke kubur. Yang kedua Nabi sebut juga dalam hadis, Nabi kata satu gigi gerahang ahli neraka bersamaan sebesar bukit Uhud. Ini saiz satu gigi ahli neraka. Nabi sebut lagi, ketebalan kulit ahli neraka, kalau kita nak masuk ke dalam kulit mereka ni, kita nak kena berjalan sejauh 3 hari perjalanan. Bermaksud ahli neraka ni memang sangat-sangat besar. Kenapa? Apa kaitan dengan siksaan? Sebab Allah nak bagi kebakaran tu banyak.
Kalau dia kecil yang kena bakar sikit lah. Tapi kalau badannya sangat-sangat besar, banyak tempat akan terbakar, banyak tempat akan merasai kesakitan. Itulah dahsyatnya azab yang diberikan kepada ahli neraka. Okay, jadi kalau gigi pun dah besar tu, kita pun tak dapat nak bayangkan betapa besar dia punya badan. Dan tak dapat kita nak fikir neraka ni besar mana sebenarnya. Neraka ni memang sangat-sangat luas. Ada satu hadis Nabi sebut, di padang mahsyar nanti neraka ni akan datang dengan keadaan keliling neraka ada 70,000 rantai besi. Satu rantai besi tu ditarik oleh 70,000 malaikat. Okay, kita kita dan kita pun cintakan dia. Bermaksud dia bukit yang hidup dan dia ada perasaan. Apa bukti dia hidup? Ada satu ketika Rasulullah dengan 3 orang sahabat, Abu Bakar, Umar dengan Uthman panjat bukit Uhud. Tiba-tiba Uhud ni bergegar. Nabi pun bercakap dengan dia. Nabi kata, Uthbut Uhud, wahai Uhud tenang, kerana di atas engkau ada seorang Nabi, ada seorang siddiq iaitu Abu Bakar, dan ada 2 orang syahid. Sebab Umar dengan Uthman dia akan mati syahid. Tiba-tiba Uhud ni pun senyap, dan menunjukkan dia berkomunikasi dengan Rasulullah. Jadi dia bukit hidup dan ada perasaan. Itulah sikit sebanyak berkaitan dengan bukit Uhud. Okay, sekarang boleh tengok full daripada ujung sana. Okey, peperangan Uhud berlaku pada tahun ketiga Nabi duduk di Madinah. Punca peperangan kenapa? Disebabkan orang kafir Mekah ni tak puas hati peperangan yang sebelum tu. Nama dia peperangan Badar. Sebab apa? Sebab peperangan Badar menyaksikan kekalahan kafir yang sangat-sangat memalukan. Sebab kafir bawa tentera seramai 1,000 orang dengan kelengkapan yang sangat-sangat hebat. Sedangkan Islam hanyalah seramai 300 lebih sahaja. Kelengkapan yang sangat-sangat tak cukup. Disebabkan kuda kita diseko je masa tu. Memang sangat-sangat tak cukup. Tapi Allah bagi macam-macam bantuan. Akhir sekali mendapat kemenangan kepada pihak kita, yang menyebabkan kafir Mekah ni sangat-sangat malulah. Sebab 1,000 kalahkan 300. Memang sangat-sangat malu. Jadi tahun kemudian Abu Sufyan dia plan nak serang balik Nabi dekat Madinah, nak tutup balik maruah mereka. Okey, apa dia buat? Dia bawa tentera lagi ramai, seramai 3,000 tentera kali ni. Okey. Jadi Rasulullah 2 hari sebelum berlaku peperangan, pada hari Khamis malam Jumaat, Rasulullah mimpi 3 perkara ketika tidur. Pertama, Nabi nampak satu pedang yang patah. Yang bermaksud Nabi kata dalam perang Uhud nanti akan ada seorang daripada family aku akan terbunuh, Nabi kata. Tapi tak tahu lagi siapa. Yang kedua, Nabi nampak kerbau yang disembelih, yang mana bermaksud Nabi kata ramai daripada sahabat aku akan terbunuh. Bermaksud ini peperangan yang sangat-sangat dahsyat lah, bukan biasa-biasa. Yang ketiga, Nabi nampak tangan Nabi berada di sebalik perisai. Bermaksud apa? Nabi kata lagi bagus kalau kita bertahan dalam Madinah. Sebab apa? Sebab dari sudut peperangan, bila kita melawan tentera yang lagi ramai, lagi bagus kita tunggu tempat kita. Jadi bila musuh datang, kita boleh serang daripada bermacam-macam arah yang dia orang tak tahulah. Kita boleh pasang perangkap apa semua kan. Itu kelebihan bila kita tak ramai, kita perang dalam tempat kita lah. Okey, pada pagi esoknya, pada pagi Jumaat, Rasulullah macam sekitar tengah-tengah ni lah. Cerita ni sedikit panjang, siapa nak duduk boleh duduk Nak diri pun boleh, tak ada masalah. Okey, jadi tadi kita dah sebut berkenaan pergerakan tentera, di mana kafir datang seramai 3,000 orang dikutai oleh Abu Sufyan, dan Islam hanyalah seramai 1,000 je awalnya, cuma tengah-tengah sana berlaku pengurangan menjadi seramai 700 sahaja. Jadi bayangkan 700 nak lawan seramai 3,000 memang sangat-sangat tak logik lah. Jadi Islam dekat belah kita sekarang ni lah lebih kurang, manakala kafir daripada depan sana. Kita perang, kita menghadap bin. Okay, sebelum mula perang, Nabi perlukan satu strategi. Sebab kalau terus masuk je, kita kata tak cerdik lah, ibarat bunuh diri kan. Sebab 3,000 ni sekali kepung je kita mati semua. Dan zaman dulu Arab memang dia tak ada strategi. Dia punya style peperangan ni sampai je terus dia lawan dia. Dia tak ada bagi-bagi tentera kan. Disebutkan Nabi lah orang pertama yang buat strategi dalam peperangan. Okay, apa Nabi buat? Nabi pecahkan tentera kepada 3 kumpulan. Tim pertama bersama dengan Rasulullah dekat tengah-tengah ni. Tim kedua sayap kanan, Nabi letak dekat kaki bukit Uhud sana. Itu sayap kanan. Manakala tim ketiga sayap kiri, Nabi letak seramai 50 orang pemanah dekat atas bukit kecil Uhud panjang. Itu nama dia Bukit Pemanah. Nabi letak 50 orang dekat atas tu, dan Nabi lantik seorang ketua bernama Abdullah bin Jubair. Sebelum mula perang, Nabi bagi satu pesanan dekat dia orang kat atas. Nabi kata, kamu semua 50 orang, jangan turun ke bawah selagi aku tak bagi arahan. Sama ada kamu nampak kami semua dah menang, ataupun kamu nampak kami semua dah mati dah, sampai ada burung yang makan bangkai kami, jangan turun selagi aku tak suruh turun. Dan kata arahan ni memang sangat-sangat penting. Jadi mulalah peperangan. Okay, bila mula perang, kita boleh tengok Nabi ni seorang yang sangat-sangat bijak. Sepatutnya 3,000 terus boleh kepung kita je kan. Tapi kenapa tak dapat nak kepung? Sebab Nabi ambil tempat di antara 2 bukit. Jadi kalau kita duduk kat sini, belah kanan kita ada Uhud, sampailah ke belakang kita, dan belah kiri kita ada bukit kecil, Bukit Pemanah. Jadi bila kafir nak kepung, dia nak kena pusing bukit. Nak pusing Uhud, tak logik. Tadi kita dah tengok dah sangat-sangat panjang. Okay? Nak pusing belah sini pula, ada orang panah dari atas. Jadi ramai-ramai 3,000, semua masuk daripada depan sahaja. Kita tak kena tengok belakang, tak kena tengok kiri kanan. Itu bijak Rasulullah. Okay? Yang kedua, bila kafir nak masuk dari sana, mereka dihujani anak panah yang sangat-sangat banyak daripada atas, yang buatkan mereka ni sangat-sangat takut, patah balik lagi semula ke belakang. Okay? Jadi masa ni kita seakan-akan dah menang lah. Dekat tengah ni dah
أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة لا حول ولا قوة. حي على الفلاح لا حول ولا قوة إلا بالله. حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Datuk berada di Masjid Nabawi di pintu 310. Melihat anak-anak kecil bermain dengan burung merpati. Atuk nak masuk dalam masjid sekarang 2.30. Dalam jam 3.38 nanti waktu asar akan masuklah. Tengah hari ni kami nak balik shopping aja. Kita nak balik. Ada sikit-sikit lebih-lebihan tukaran duit kita berdira. Sebenarnya
untuk kawan-kawan adik-adik. Okey, insyaAllah pada masa kita jumpa lagi. Assalamualaikum. الوحده 15 الوحده 15 Sejuk pukul 8 pagi waktu Madinah. Sejuk banget bah. apa 20 riyal. Assalamualaikum bos. Shopping. Madinah Airport.